Ini saya nak cerita pasal masalah modal. Dan kenapa tajuk saya nak cerita pasal masalah modal? Sebab common yang saya jumpa bila saya tanya apa masalah utama dalam trading. Dan antara yang biggest punya reason ramai orang cakap, ramai student saya cakap ialah masalah modal. Tapi betul ke masalah kurang modal atau masalah kurang skill set? Sebab apa? Sebab satu perkara yang kena clear pasal duit ni, katalah dapat 100,000 lah tiba-tiba ada kan. Adakah duit tu boleh di-grow ataupun kurang-kurang dah sekali kembali tempat sama? Ini yang kena ingat. Sebab main point dia ialah bukan isu masalah modal sebenarnya. Sebab kalau kita tak ada skill set ataupun kurang skill set, modal sikit takkan boleh grow, modal banyak akan habis. So, point utama dia ialah isu skill set sebenarnya. Dan ini sebenarnya yang akan bagi biggest difference kalau kita faham macam mana nak gunakan sistem ataupun skill set yang kita ada. So, jadi apakah skill set yang kena ada? Nombor satu ialah jelas mengenai konsep yang dipanggil iaitu trading plan. Ada tak trading tu guna trading plan yang tetap, tak boleh tukar-tukar? So maksudnya jelas mana entry, jelas mana exit, maksudnya kat mana nak entry, kan? Macam mana tengok trend. Macam contoh, saya always gunakan trend H1, H4. Entry saya akan gunakan H1 sebagai contoh. Dan saya punya risk management, exit semua H1. Sama ada kalau floating nak buat apa dan juga kalau loss nak buat apa. So itu antara contohnya ialah sistem ataupun trading plan. Dan ini kena tetap, tak boleh tukar-tukar. Tak boleh sekejap buat macam tu kan, tukar ni kan. Sistem A, teknik A kemudian tak jadi tu. Dia tak boleh, dia tak jadi. Dia kena macam Bruce Lee. Bruce Lee dia tak takut dengan orang yang ada 10,000 jenis tenangan. Dia takut orang yang ada praktis 10,000 kali satu tenangan. Benda tu yang kita nak be able untuk buat lah. Dan lepas tu modal. Berapa modal sesuai? Macam saya always guna 1,000 sen ataupun saya always guna iaitu $1,000. 1,000 sen bagi orang yang takut awal-awal. $1,000 untuk orang yang memang dah berkesan ataupun orang yang dah boleh kata well versed lah dalam apa dia buat. Itu key utama dia untuk kita identify ataupun untuk kita jadikan trading ni sebagai skill set. Itu yang kita nak buat. Alright. Lepas tu berapa nak kena target? Target dia sebenarnya tak perlu banyak sebenarnya. Kalau orang baru, target ialah supaya tak loss. Okey. Maksudnya kalau ada modal 1,000 tadi, ada profit, ada loss, ada profit, ada loss. Target dia lah modal tu maintain. Yang kedua, bila dah lama dia akan bina skill set. So skill set tu bermaksud akan dapat 1%, 3%. Nanti mula-mula akan dapat 3-5% dan 5% cukup. Tak perlu max pasal dia akan expose kepada dia panggil mental fatigue, market conditions. Dan juga itu dalam bell curve theory, kalau you keep trading dia akan start decline. Benda tu not workable lah very well. Alright. Dan pada masa sama juga, apa juga akan buat dia workable? Sebab kita ukur by percentage. So apa yang kita buat ialah you kena scale lah. Scale sama ada letak modal besar, trading direct ataupun guna scaling game plan yang saya gunakan. That's how things work. Dia tak susah sangat dah. Tapi susahnya ialah ramai orang ingat isu modal, tapi sebenarnya isu dia lah tak ada sistem, tak ada structure, tak ada framework. Itu game dia. Alright, ni break.